Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning bakal menyaksikan sekurang-kurangnya 2 calon bergelar ustaz bertempur di peti undi pada 26 April nanti. Semalam, BN mengumumkan Setiausaha UMNO Bahagian Tapah, Dr. Ustaz Muhammad Yusri Bakir, 54 tahun, mewakili Gabungan Kerajaan Perpaduan. Perikatan Nasional PN mengumumkan Ustaz Abdul Muhaimin Malik, 44 tahun, sebagai calon mewakili blok pembangkang itu. Beliau merupakan pengetua MTQ Adin Air Kuning, kampar itu juga adalah pengerusi PN Tapah. Dalam masa sama, Dr. Ustaz Muhammad Yusri, beliau yang berkelulusan ijazah Doktor Falsafah dalam Pendidikan Islam dari Universiti Pendidikan Sultan Idris IBSI itu, kini bertugas sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Ipoh. Dr. Ustaz Muhammad Yusri yang menetap di Kampung Tersusun Haji Tahir Tapah, aktif dalam aktiviti kemasyarakatan termasuk sebagai pengerusi Pertubuhan Pendidikan Anak-anak Tapah, Ahli Majlis Daerah Tapah dan pernah menganggutai jawatan kuasa JK ke kampung. Pernah diberi tanggungjawab sebagai Ketua Penerangan UMNO Bahagian Tapah dan Ketua Biro Agama dan Kebajikan Pemuda UMNO Tapah.